Nama besar dalam dunia rock tanah air, Amy Search sekali lagi mencuri perhatian bila dia menerima pujian daripada rakan seperjuangannya, Awi, yang menyifatkan dirinya sebagai figura paling layak digelar Raja Rock Negara. Namun, bila ditanya tentang gelaran itu, Amy tampil dengan jawapan yang sangat merendah diri. Katanya, dia menghargai pandangan tersebut, tapi dia sendiri tak pernah anggap dirinya berada di tahap itu. Bagi Amy, dia hanya lakukan apa yang dia mampu, iaitu berkarya sebaik mungkin dalam industri seni. Dia juga tekankan bahawa sejak awal pembabitannya dalam dunia muzik, prinsip dia sangat mudah, buat kerja dengan jujur dan terus berkarya selagi masih ada peluang. Bagi Amy, soal gelaran atau pangkat bukan sesuatu yang dia kejar. Kalau orang nak beri, itu hak mereka. Tapi dia sendiri lebih selesa untuk kekal fokus pada perjalanan seni tanpa terlalu memikirkan status. Katanya lagi, dunia seni bukan satu perlumbaan untuk siapa paling hebat atau siapa paling atas. Setiap orang ada silan dan perjalanan masing-masing, dan yang penting adalah bagaimana seseorang itu mencorakkan kerjaya mereka sendiri. Dalam masa sama, Amy turut berkongsi bahawa setiap penggiat seni mempunyai impian dan visi tersendiri, dan apa yang mereka lakukan selama ini adalah usaha untuk memberikan yang terbaik kepada industri. Dalam perkembangan lain, selepas sekian lama tidak muncul di layar perak, Amy bakal kembali berlakon menerusi filem baharu berjudul 5 Bomoh yang dijangka ditayangkan pada 4 Jun ini. Menariknya, filem itu turut menampilkan barisan pelakon hebat lain seperti Aaron Aziz, Shah Ali Yahya, Afdin Shauki, Eddie Ashraf, Ozlin Wati dan Johan Rajalawak. Kadang-kadang, orang yang paling besar namanya bukan yang mengejar gelaran, tapi yang diam-diam terus berkarya tanpa henti. Terima kasih kerana menonton Chua Viral TV. Jangan lupa like, komen dan subscribe untuk terus dapatkan update terkini tentang dunia hiburan Malaysia. Jumpa lagi di video seterusnya. Stay tuned untuk lebih banyak kisah sensasi.